Hai semua, hari ini saya nak review tong sampah yang bukan saja cantik dan estetik tapi juga sangat praktikal untuk rumah kecil ataupun dapur moden. Jom tengok apa yang best tentang tong sampah ni. Warna putih yang minimal dan estetik, desain dia nampak clean dan moden. Sesuai sangat dengan dapur estetik ataupun rumah berkonsepkan minimalis. Yang kedua pula, desainnya 2 tingkat yang multifunction. Tong sampah ni ada 2 tingkat, jadi memang jimat ruang dan lebih kemas. Penutup tong sampah ni jenis tekan atau klik je, tak perlu angkat penutup, tekan je terus terbuka, lebih mudah dan lebih higienik, especially masa tangan kotor ataupun basah. Tong sampah ni juga dibekalkan dengan spare tools untuk penutup yang berklik tu. Untuk bahagian atas, ada 2 ruang yang berasingan. Kat bahagian atas ni, boleh asingkan sampah basah dan sampah kering. Sangat sesuai untuk rumah yang nak mula amalkan pengasingan sampah. Tong sampah ni juga ada tangkai yang kita boleh gunakan untuk selitkan plastik sampah kita supaya plastik sampah kita lebih kemas dan tak serabut. Plastik sampah juga takkan kelihatan daripada luar tong sampah. Penghadang pada bahagian tengah ni juga boleh buka tau untuk kompartmen yang lebih besar. Nampak tu, kemas kan? Tong sampah ni juga ada laci penyimpanan dekat bahagian tengah. Bahagian ni paling menarik sebab ada laci khas. Boleh simpan plastik sampah, kain lap atau barang pembersihan lain supaya lebih tersusun rapi. Bahagian bawah tong sampah pula boleh pijak je kalau nak buka. Tong bawah pula jenis pedal kaki, jadi lebih mudah nak guna tanpa sentuh dengan tangan. Tong bahagian bawah ni juga boleh jadi sebagai tong kita semula atau ruang simpanan. Bahagian bawah ni fleksibel, nak guna untuk barang kita semula pun boleh, nak jadikan ruang simpanan pun sesuai. Jangan risau kalau nak buang sampah untuk bahagian bawah ni, kita boleh cabut je dan keluarkan tong sampah tu untuk kita buang sampah. Mudah kan? Tong sampah ni juga ada 4 roda. 2 daripada dia ada lock supaya tong sampah tak mudah bergerak sendiri. Tong sampah ni ada penyangkut pada bahagian kiri dan kanan. Ada handle tau untuk tarik dan alihkan tong sampah ni. Memang user friendly. Senang nak buang sampah lepas ni. Overall, saya memang suka tong sampah ni sebab bukan sekadar tong sampah biasa tau, tapi sangat praktikal, kemas dan cantik untuk rumah. Kalau korang suka rumah yang nampak clean dan teratur, memang sangat recommended tong sampah macam ni. Bye korang. Thanks for watching.